Okey, kita tengok pada penghasilan ester. Okey, untuk menghasilkan ester, asid karboksilik akan bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester dan air. Okey, kita tengok pada penamaan. Okey, sebelum kita masuk pada penamaan, kita tengok dulu tindak balas antara asid karboksilik. Contohnya adalah asid etanoik. Okey, asid etanoik bertindak balas dengan etanol. Okey, untuk menghasilkan etil etanoat dan air. Okey, semasa tindak balas, okey, OH akan dibuang daripada asid karboksilik. Okey, CH3 COOH. So dia akan remove OH daripada asid karboksilik. Okey, kemudian dia akan remove hidrogen daripada etanol. Kemudian ini akan menghasilkan air. Okey, air H2O. Okey, dari segi penamaan, kalau alkohol, okey, kalau alkohol contohnya kalau etanol akan jadi etil. Kalau asid etanoik, okey, dia akan jadi etanoat. Okey, kemudian dia akan dapat etil etanoat. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, CH3, CH2, CH2, COOH. Okey, bertindak balas dengan CH3, CH2, OH. Okey, hasilkan apa? Okey, pertama sekali kita tengok pada asid karboksilik 1, 2, 3, 4. 4 karbon. Jadi kalau 4 karbon adalah asid butanoik. Okey, manakala yang ini adalah etanol. Sebab ada 2 karbon. 1, 2. So, ini adalah etanol. Okey. Kemudian, macam cikgu dah ajar, semasa tindak balas berlaku, dia akan remove OH daripada asid karboksilik, iaitu asid butanoik. Kemudian, dia akan remove hidrogen daripada alkohol, iaitu etanol. So, akan dapat CH3, CH2, CH2, okey, CH3, CH2, CH2, CO. Kemudian, sambung dengan etanol tersebut. So, O, CH2, CH3. Okey, plus dengan air. Okey, dari segi penamaan, kalau ini adalah asid butanoik, ini adalah etanol. Okey, so konsep dia sekarang, etanol akan jadi etil, manakala asid butanoik, so dia akan jadi butanoat. So nama dia adalah etil butanoat. Okey, ini adalah macam mana kamu nak namakan ester tersebut. Okey, kita start dengan kalau asid karboksilik. Okey, contohnya asid butanoik, dia akan jadi butanoat. Kalau alkohol, contohnya etanol, akan jadi etil. Kalau yang ini adalah propanol, so dia akan jadi propil butanoat.